jam pukul 9.15 pagi. Hari ni hari Sabtu. Kita berada di area Central. Hari ni kita nak pergi camping. Camping yang jauh selagi daripada tempat kita. Semakin jauh. Dah kira 34 perjalanan. Dah nak sampai lagi sikit lagi. Hari ni kita camping dengan geng-geng tribe kita. First time join camping orang. Selalu pergi solo ataupun dengan member yang kenal. Hari ni kita pergi dengan orang yang kita tak kenal. So kita tunggu kat mana kita nak pergi untuk hari ni. Tak jauh ni, dekat je. Let's go. Sepertinya terbakar. Terlalu panas. Pukul 10.55 pagi. Tadi kita keluar rumah pukul 7.40 pagi. Dan perjalanan kita sejauh 201 km daripada rumah ke sini. 201 km daripada Perak ke Hulu Langit. Sekarang kita berada di campsite Jeram Tinggi. Jeram Tinggi Semangkis. Semangkis ke Semungkis? Semungkis. Kat bawah tu kita nampak air terjun lah. Kawasan bukit. So parking banyak kereta kat belah atas. Parking. Ni parking motor. Kereta banyak kat belah atas. So memang daripada bawah tadi, dari bawah sampai kat atas sana ada lagi dalam 10 campsite. Memang banyak. Memang berlambak campsite. Kita punya group camping pun tak sampai lagi. So jalah kita turun bawah, kita tengok tempat yang kita nak camping. Masuk dalam lubang Tengok dah. Ini bahagian reception.
Jeram tinggi campsite. Nombor telefon, contact number kalau nak meeting untuk booking. So dari atas kita kena turun ke bawah melalui tangga lah. Agak curam juga lah. Kat sini memang penuh dengan family ataupun grouping untuk piknik. Boleh katakan sini taman rekreasi lah, bukan fokus pada campsite. Sama piknik memang banyak group piknik lah kat sini. So tapak campsite, tapak camping kat belah sini ada dalam 10 tapak. Tapak 6, tapak 7. Tapak 6, tapak 7 yang dah ada booking. Kita pun tak sampai lagi. Kita tunggu diorang lah. Bila dah tengok tapak ni tadi, kita rasa memang tak ada pot lah untuk kita pacak hammock. Memang tak ada pot. Belakang tapak ada toilet, ada sinki. Sebelah sana pula ada parking lah, pondok beratap. Kalau ada sang kemah biasa senang lah. Kemah-kemah yang tak waterproofing, so tak ada masalah. Sebab bawah atap mana aku nak pacak hammock macam ni, tak ada tempat. Kita jalan-jalan lagi kat sini, tengok dia punya kawasan air terjun dia. So inilah air terjun dia. Ini kata mini waterfall dia. Just nice. Kita punya member camping dah sampai. Oh itu tent. Itu tent. Dia punya tent panjang. So aku nak buat turun aku punya bagang dulu. Kita buka dulu kita punya bag untuk set up kat bawah. Okay, kita punya bag ini kita buat turun dulu. Berapa kilo? Almost 20 kilo. Ada geng-geng hiker. Cah peluh turun tangga, turun naik tangga. Hafiz dari mana Hafiz? Aku daripada Perak. Ha? Banyak. Ada lagi bang, ada kita. Habis. Kau besar. Aku punya satu beg je. Aku punya satu beg je. Kau orang punya. Pukul 1-2 minit. Member kita yang ni si Azri, member track kita. Yang ni si Jai. Tengah pasang kita punya tent untuk malam ni. Pasawik tent dia. Ini boleh 5 orang, 6 orang selesa. Separuh tapak habis. Dan lagi satu tapak. So total hari ni ada 5 orang, lagi 2 orang belum sampai lagi. Kita punya kemah semakin siap.
pemasangan meja baru. Mungkin 30% kot. Banyak lagi barang tak pasang. Botol air, botol stove. Bantal bawa. Asal bawa bantal? Aku pun ada bantal. Ni apa benda? Tilamnya pump. Oh, pump dia. Lagi? Kursi. Kursi mana kursi? Ni ah. Kursi ni sebab aku nak buat 6 je, aku buat engineer sama lah, tapi dia kena pasang. Ni kursi ke? Ya, salah satu. Mak air berapa kilo kan? Itu yang banyak kursi tu. Sebab ni kita 1.2 kilo. ni pasang atas. Masuk abang. Oh, di kursi sandar je ni. Okey. Kayu ke? Kayu. Oh, patut lah. Tapak kaki dia. Oh. Semua jenis lock. Plug. Prap. Duduk. Okey, boleh duduk ah. Luar. Dia memang benda. Dia dah tahu. Dia ingat lah. Tapi cantik lah kursi. Sebab dia kayu kan. Dia yang bawa satu-satu. Kan jadi banyak barang. Tapi barang camping mana ada sikit. Aku yang sikit-sikit kan pun banyak tu juga. Tak boleh nak compare dah. Ni tu dia. Okey. Buka habis kaki dia. Kita kangkang habis. Kangkang. Tarik. Kaki. Kepak ah. Demo sikit. Okay, demo sikit duduk. Okay, dah boleh tidur. Tu apa tak? Oh, kipas. Oh, kipas dia giant tu. Aku mesti make sure member yang ambil package puas hati. Package glamping. Betul-betul ni oh. Betul-betul. Dia package ni kena pasang sendiri. Oh, siap dengan ni oh. Half price lah, aku bagi half price. Dengan stand tu. Ni berapa besar bateri ni? Aku ada spare. Wah, ada spare lagi. Satu malam boleh. Oh, betul selesa ni. Baik tuan. Oh. Shadow. Bapa. Seminggu ni. Hari ni trial, nanti kita lepas raya boleh set up je tempat. Kena ramai sikit sebab barang banyak. Aduh. Dia punya tent dah siap. Dah bersepah dah dengan bagang-bagang. So sekarang aku nak pasang aku punya hammock. Aku akan pasang hammock dekat sini. Nampak tak view dia? Agak struggle aku sikit kat sini. Pokok yang ni dengan pokok yang atas tu. So tempat memang lereng. So jam pun baru 3.37. Dah petang baru kita nak pasang. Let's go. Kita pasang hammock tu. Kita dah selesai set up kita punya fly sheet, hammock, ground sheet. So tempat tidur kita malam ni. So tempat tak rata, so kita terpaksa lah bentang fly sheet, ground sheet. Just untuk letak barang je lah. Dan untuk pijak-pijak je. Untuk
nak lepak ke apa, kita kena lepak dekat atas. So daripada dalam macam biasa, tembok lampu kita ada ke bateri. Oh, bateri nak habis, so kita kena charge. Tu BBKP aku. Kan kita pakok sini ya. Kan kita pakok sini kan. Daripada atas itulah view menghadap sungai. Lima 28. Cuaca pun dah mula macam berdentung-dentung. Nak hujan. Dah mula gelap. Belum duduk dah gitu. Daun. Ni benda kita bawa sampai. Si Amirul. Dan tadi kat dalam tadi Imran. So hari ni kita ada 5 orang camping. Masuklah hati. Ni dah tengah set up untuk tempat tidur. Santai. Dah ada beruk dah. Tak ada beruk. Pokok ni saya ada beruk lah. Kamu buat apa? Vacuum ke? Vacuum. Dia sampai mana? Sampai tahap mana? Sampai penuh ha. Vacuum rumah ke apa? Bukan vacuum. Itu? Oh, tu dah penuh tu. Buka. Dah apa? Ini okey. Oh. Inflated bed. Lagi. Seronok lah tidur atas angin. Merit. Atas. Aku terapung. Kau lagi atas. Lampu raya. Aku terpaksa lampu raya. Tidak jadi gelap. Nanti jadi muram itu. Beri kesan pun. Lambat sangat naik duk api. Giant kipas terus. Oh tu dah naik. Full blast. Api semakin hidup. Jadi tak? Jadi ya tu bagi dia bara banyak. Kan boleh letak ayam. Api banyak tu. Bagi dia bakar dia. Dia bakar ayam dengan bara sedap sikit daripada bakar ayam dengan api. Bau dia naik. Kalah rembayung. Ha? Kalah rembayung. Ini rembayang. Bukan rembayang. Mana dia? Dalam? Mandi tak? Ha? Mandi? Serius lah mandi? Tak ada pun? Toilet ke? Tak ada pun. Oh sana. Mandi ke? Azri. Mandi ke? Dua orang mandi? Kempes. Sana tak ada orang dah. Ha? Oh grup. Satu grup tak ada? Tak ada. Tadi mandi sana. Oh naik ni? Aku tak. Aku Oh, dua orang je mandi? Tour guide. Tour guide. Pergi hantar je. Tour Tapi guide. tak ada orang
Tadi aku pergi tadi ada group tadi. Tak ada. Group yang lelaki yang perempuan ni. Ada orang. Dah balik ada naik tu. Dah balik. Kau tak lampu ke bawah ni? Ada lampu tak? Ada? Saya sang. Ya. Apa dia beli ni? Pan grill ada. Mestilah. Weh, ada sosis. Aku ingat ayam saja. Guna dapur tak? Macam nak bakar. Bukan nak ni je. Nak apa? Nak letakkan pan grill tu atas benda ni. Ui. Oh, kau nak bakar atas pan. Api dah ada. This pan tu sebagai perantaraan. Boleh kan? Apa gunakan dia? Ya, kenapa? Okey chef, apa menu kita malam ni chef? Kita makan sosis. Jemput chef jauh-jauh pakai sosis je ke? Daging anjing panas. Oi. Hot dog. Bahaya ni. Kena tut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Rembayang. Rembayang. Tapi betul ya, Rembayang tiap-tiap hari penuh. Sebulan tak rugi je. Buka lah satu macam tu. Ha? Buka lah satu macam tu. Kalau aku yang buka tak dapat macam dia. Kau buka je. Tu pakai kemas tu. Betul tak? Tak ada lah. Pakai kemah tu tengah hari bulan puasa. Boleh. Memang tak ada rugi punya. Betul. Rashid. Itu senario. Rashid hitam. Hemok hitam. Hemok hitam dalam. Bahaya. Bau sedap je. Letak minyak sikit. Tak minyak. Tak. Oily. Ada ni lah. Planta apa? Tak payah. Minyak ke? Ada plantar? Ada. Planta. Minyak ke? Plantar. Kan, betul lah. Aku beli untuk grill ni tadi. Tapi kan tak grill. Jadi tak adalah pakai. Kalau pakai pan gitu aku pakai tu. Mana dia? Ui, pakai apa? Daisy you. Tak. Semua sama je colour dia aku ambil. Tak masalah dia beli satu besar tu kau. Ini boleh pakai seminggu. Aku nak buat roti Oh, bakar. roti esok. Roti bakar. Bukan besok, malam ni. Ha, malam ni? Oh, malam ni? Oh, tak kenyang. Kau- Aku tengah fikir. Kau mau lapar sangat ke ni? Tak kenyang? Aku tengah fikir. Sebab sekarang pukul 6. 6.36. Baru 6.36. Kita tak ada karbo. Karbo kena makan ujung. Ha? Karbo kena makan ujung. Tidak cepat kenyang. Macam tu lah. Ha. Cost by cost lah ni. Kau baik kau makan protein dulu. Tak cukup makan karbo. Oh, banyak chef kita hari ni. Ya, betul. Ni chef Amirul kan? Betul kan Amirul kan? Okey betul. Abu Pertama Abu. nama saya panjang. Serius ah? Muhammad Amirul Hafiz Abu Hizam. Apa je dah? Muhammad Amirul Hafiz Abu Hizam. Muhammad Amirul Hafiz Abu Hizam. Hafiza. Dah belum? Belum bin lagi. Uish. Serius ah? Dulu kau tulis buku macam mana? Pernah. Bocok je lah. What? Serius 4 perkataan ah? Bila sekolah Cina 3 nama je. Oh kau seorang Cina. 3 nama je. Senang. Muhammad Amirul Hafiza Hafiz Abu Hizam. Abu Hizam. Abu Hizam. Abu Hizam. Nak ingat Abu boleh, Amirul boleh, Amir boleh. Oh serius aku first time aku jumpa. Bila pergi tempat baru, nama baru sikit orang tak tahu. Mana kau kena tulis 6 perkataan lah. Dalam IC kau full lah. Ada 2. Pengesahan satu IC yang biru, satu pengesahan nama. Oh macam tu pula Tak muat. Tak muat. IC tu tak muat. Tapi sekarang tak boleh dah. Yang baru ni ada limit dah. Yang penting gaya. Gaya mesti mau ada. Mak kerja kedai burger bang. Okay dah. Kita ada ayam, kita ada sosis. Mana kita punya roti? Ini kita roti pula kita makan. Tengok roti. Ini macam aku esok-esok pagi semua tak sarapan ni, semua kenyang gini. Aku rasa makan ni dulu Abi. Dah. Habiskan dulu. Habiskan ni dulu lah.
makan ni dulu. Kita panjang ke masa? Besok kau apa? Oh, lama tahan bara ni kayu apa dia pakai ni? Sebab tadi aku letak yang tadi, mana tambah kan? Tak ada. Makanlah. Kenapa kau tak makan? Kita nak makan bersama-sama. Dia makan bersama-sama lah. Kata rembayang. Dah ada sosis, tu ayam, ada roti. Ui, pinggan pun special tu. Yang ni kecil sangat. Pinggan bawa konten nama dia. Kayu. Memang owner memang ni lah, memang high class lah. Package. Glamping. Ini bukan camping ni, glamping ni. Sebab pinggan lagi, kau punya? Ni tak ya? Ni. Cukup. Ambil ayam. Kipas kat sana. Cukup. Siapa punya menu ni? Mana dia? Semua bakar-bakar. Semua sambal. Kurang. Apa yang kurang? Kurang masak. Kurang garam kan? Chef, apa kata chef? Kurang masak ke kurang garam? Kurang masak. Kurang masak. Kurang masak. Tak apa, api kat sebelah ke? Okey ah, korang makan okey ah? Okey. Ni pun sama. Ni ada darah-darah. Boleh ke atas api tu? Tak dulu. Selalu kalau hangit ni mesti okey. Sebab dia dah terlebih overcook. Tisu. Masak dia. Masak Sebab dia darah lagi. Oh, tak boleh. Kenapa nak tahu? Tu dikira half cook. Siapa yang suka aku boleh makan dulu. Masak. Belum eh? Kalau hangit tu selalu masak. Bau lah. Masaknya. Okey. Boleh tidur malam kan okey lah tu. Macam medium lah, Medium rare. Medium rare. Ayam medium rare tu. Ada tadi kan curah darah sikit. Patut darah tadi simpan siap kan sisa-sisa. No. Makan. Kanibal. Sembilan malam. Kita baru selesai makan. Dia punya pot tembok kat bawah tu berlilitkan lampu. Suasana malam ni kat campsite Hulu Langat. Tu kita punya member trip kita. Dia lepak menyembang-nyembang lepas makan. Banyak yang dibualkan. Sebenarnya kami booking 2 tapak. Tapak 6, tapak 7. Tapi sebabkan tapak 7 ni tak pakai, aku set up lah aku punya meja dengan kursi. Sebab tak boleh set up kat bawah. Bawah tu tempat yang curam. Okay, nak buat lepak-lepak, menikmati alam je lah malam-malam macam ni. Jiran kita pun ramai juga. Banyak ramai. Ada dalam 10-15 orang ada. Dekat sini ada 4 orang. Sebelah sana ada satu kemah 2 orang couple. Lampu putih ni lampu daripada campsite. Kira terang jugalah sini malam. Malam tak adalah sini sangat. Okey je. So bertenang-tenang lah malam ni. Lepak-lepak. Tu baba kita si Imran. Oi okey ke?
Dengan buah. Ada tengah makan lah. Member boleh berendam dalam malam. Tengah malam lah. Oh, okey. Betul. Betul kental tu. Ui, sejuk tak beku Tak beku saja jalan. Sejuk malam ini. Apa lagi member kita? Ada pergi makan-makan ke? Ni si Imran beli buah ni. Buah? Buah apa? Apa dah? Penonton ke apa? Weh, ni buah. Weh, buah penarik ni. Yang rare-rare sikit. Weh, ini menarik ni. Menarik. Menarik. Buah apa ni ah? Ni buah apa? Tomato. Bukan. Aku lupa nama dia tapi buah ni sedap. Tahu? Si Imran beli. Buah apa nama tu? Macam buah anggur tapi bukan. Si Imran beli buah. Si Imran beli buah. Buah apa entah? Sedap. Aku tak tahu buah apa. Buah apa dah? Habis sedap. Ke apple? Kan? Selalu orang buat asam. Macam apple. Tapi bukan. Seperti apple. Tapi bukan. Macam apple tapi bukan. Teka lah sini. Dia teka-teki. Buah apa? Tapi rasa macam apple. Wah. Pasta. Tapi serius macam apple. Oh, ni aku nampak itu. Muskat. Aku tak tahu. Apa ya? Cermai. Cermai. Apple kecil. Ha. Tapi apple kecil ah. Kena kemas ke? Dah masuk dah. Oh dah basuh ah. Ni tinggal air tadi lah. Dah basuh tu okey ah. Dah kan? Ni tak adalah kelat. Tapi rasa macam apple. Kan? Rasa macam apple kan? Ha. Orang buat asam. Aku rasa ini mini apple lah. Ni apple. Malaysia. Malaysia weh. Dia beli kat Salam. Beli kat mana? Salam. Section berapa? 17. Sedap. 11:14 minit malam. Dah selesai menyembang-nyembang. Saat untuk tidur. Member kita si Jai dengan Imran dah selamatlah tidur. Tinggal tadi Azri dengan Amirul. Dia orang tengah berkemas nak tidur. Tempat aku ni biar je lah. So, kemas. Itulah kita pulang masuk ke hammock untuk tidur malam. Ya, akhirnya kita dah berada dalam hammock. Masuk dalam hammock. Dah suasana kita malam ni. Mata pun dah ngantuk. Dah pukul 11.20 dah. Kita dah makan. Dah lepak-lepak. Dah membang-membang. So, masa untuk tidur. Tidurlah, nak buat apa lagi.
Tengah malam, dah menghampiri malam, tengah malam. Pasang kipas. Dan lampu. Good night. Kita nak pergi set kita punya lampu dulu. Malam tadi hujan. Dalam pukul 2 ke 2 pagi hujan. Tapi tak lebat. Kita tengok kita punya member 10. Semua masih lagi diulit mimpi. Biasa lubang semua sejuk. Grup yang belah sana dah bangun dah. Dah heboh dah pagi. Masak. Grup yang sini tidur lagi. Pagi ni baru pukul 7.40 pagi. Awal pagi lagi. Kita ronda-ronda lagi kat sini. 7.40 pagi ni rasanya tak ada lagi orang nak datang piknik. Around pukul 9 tu. 9 kan dah lah start datang. Geng-geng piknik. Dekat campsite ni dia punya hot item adalah ini dia. Jeram lah. Jeram ni yang hot item orang nak mandi.
Masing-masing tengah menyiapkan sarapan. Apa menu kita pagi ni? Ala-ala western. Western eh? Mushroom soup? Oh, dia punya tu lain soup. Soup. Ini apa? Oh, telur. Telur. Oh, dia telur. Lagi Tuna lagi. Ini kan tak kenyang lagi. Sampai tengah hari tak tahu aku. Itu apa? Dia tak ada dia punya tu ke? Tak. Sudah. Ni apa? Masuk. Masuk. Oh, brand aja brand. Oh. Tak ada dia punya tu. Apa lagi menu lah. Pakai ini lah, pakai pisau. Itu pun bukan sup ke? Oh, ni eh. Tu nak buat apa tu? Potong. Oh, potong kecil-kecil. Dahsyat. Berat menu kita punya sarapan ni. Apa? Nak scrambled egg ke apa? Scrambled ke? Tu. Telur. Roti telur. Alah, kau boleh agak tu. Salut. Grill macam semalam tak? Tapi semalam pakai plantar kan? Betul. Ni kau masak apa? Mushroom. Senang kau, Spanish latte ha. Pistachio. Kenapa? Ada Coklat pistachio. Ha, kau tengok level-level dia punya kafe punya air tu. Nah, apa? Ada teh tarik juga jatuh kat bawah. Kau nak apa Azri? Teh boleh? Teh. Ada. Cari teh mana teh. Ada tadi aku nampak jatuh kat bawah. Coconut hazelnut. Oh, coconut hazelnut. Kau tengok dia punya air semua kafe-kafe punya level tu. Coklat mint. Oh, coklat mint. Mana teh? Ada teh? Jatuh aku rasa tu bawah. Oh, tu bawah. Bukan satu tu. Ada tu, teh tarik. Teh tarik. Ada dalam beg lagi. Kau tak muat bekas tu. Ni, kau nak pakai ni. Teh tarik. Alright. Itu dia. Oh, Tarik. ni teh tarik eh. Teh tarik. Mana tu koyak dia? Boleh? Dah 4 pula. Okey, cukup lah. Tampaknya Spanish latte aku dah siap. Kau relax. Kita kena buat teh tarik lu. Buka pukul ni lah. Kafe kan mana ada cepat. Tengok dia ada presentation. Ha. Barista tu tadi awal dah bangun lah. Barista bangun awal tapi buka lambat. Tapi tak, barista aku tengok dia dah minum sendiri dah. Aku jadi Lambat sangat dia kata kafe ni buka. aku tengok semua, oi melintang semua. Tinggi lagi. Naik lagi. Oi. Satu up. Maksudnya business bagi satu up naik tengah on. Betul-betul meniaga tu bang. Tak payah nak tarik. Tarik lah. Kau kena ada buih-buih. Latte tarik. Ha. Oh, satu eh. Dia kan ada, oh Allah. Dia kan ada buih-buih. Buih-buih kehidupan. Oh, kang kelupur kang. Coklat pistachio. Oh. Semua air-air kafe tu. Buang hati ya. Hati kan.
bawa ni kan. Kena bagi dia masak. Nazri. A drink. Dia punya air Jai. Ha. Ini ya. Alright. Minum. Apa punya? Ni dah. No. Aku dah kopi tadi. Salah air. Apa? Rasa air dia tadi minum kopi, minum coklat lah. Sekejap lah. Sekejap lagi lah. Awal lagi. Tadi Oh, punya ya. aku dah satu ni. Satu round tadi. Minum. Oh ini. Jom makan. Jom makan sekali. Nak masak semua tu? Tak lah. Dah kan? Buat. Habis dah. Sarapan pagi. Berjaya hasil dia. Menggunung tu. Gunung tu. Nah, mushroom ada. Mak goreng telur. Yang telur. Ada telur banyak. Tentang telur banyak. Telur menelur. Makan. Jom makan. Cedok aduh. Allah mabalik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dah habis satu batch. Heavy sarapan kita pagi ni. Heavy ini paling heavy lah setakat ni. Aku. paling meriah, paling Aku pandai masak jadi. paling komplit. Oh. Dia aku bawa instant tu marah. Aku siap bawa nasi goreng. Nasi goreng. Yang dalam tu, ha. Caramel tu kan. Oi, diorang tak boleh. Oh. Memang dia kalau orang jenis macam tu dia nak jenis masak mentah tau. Nak beli raw semua. Lagi, Ha. dia memang biasa Oh, dia okey, dapat okey. kuali besar. Ha. Dia memang buat kuali kura-kura dia panggil tu. Yang biarlah yang besar gerabak berat tu. Pergi singgah macam kita semalam, tapi dia beli semua sayur 5 jenis macam tu, beras apa-apa semua. Dah sampai kat sini baru kau nak masak apa? Kau nak makan apa? Maksudnya barang mentah tu semua dah ada, baru Baru nak masak apa. Beli mentah dulu, lepas tu buat menu. Kita masak nasi goreng lah. Dengan apa yang ada tu. Tengok ada kalau dia beli mi ke apa, dia masak je lah, dia adjust je lah. Diorang si Azri duk ngemas kat atas. Aku tadi dah tidur. So sekarang dan aku pula nak mandi. So kita turun mandi.
Hemok dia tinggi kan. Saya tak tahu apa tu. Tak pasal. Hemok dia tinggi. Tidur yang ni tu. Lagi tengah panas tu ni suci. Kalau nak try muara lah. Muara je lah yang open tu. Dah. Betul ada. Dia penat sikit. Let's go. Time to 12.31. Time to kemas untuk balik untuk hari ni cakap. Oh. Nanti ada dia video je. Kan aku bagi kat link. Okey. Nak sambung. Nanti video saya aku tag korang. Okay, diorang semua dah siap nak balik. Azri dengan Amirul. Azri dengan Jai. Aku punya barang tengah kemas, siapkan. Dan yang tu Amirul dengan Imran. Tapak 6, tapak 7 kita dah clear kan. Sekarang pun dah pukul 2.20. Pukul 1.03 diorang dah balik. Jadi aku kemas-kemas sini. Tapak hemok aku kat sana pun dah clear dah. So hari ni dah settle lah untuk camping kita
2 hari 1 malam kat sini. Barang aku kita nak simpan dekat motor. Aduh. So, jom kita pulang. Ikut jalan jauh ke depan ni, ikut pintu untuk camping.